Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. And today I'm gonna do unboxing lagi. So kita akan buat unboxing lagi. Tapi aku tak beli banyak sangat barang lah. Kalau korang tahu, waktu satu hari bulan satu hari tu tak ada offer yang macam 1 sen ke 10 sen ke, tak ada. So tak adalah aku nak bazirkan duit sangat kan. Aku nak beli banyak barang ke apa. Tapi aku hanya beli barang keperluan aku je. Tapi tak banyak. So hope korang enjoy. So aku ada beli beberapa barang daripada 3 buah kedai yang berlainan. So aku akan tunjuk ke korang barang yang pertama, okay? So ni adalah barang yang pertama. Aku dah buka. Kalau korang nampak ni, aku dah buka. Sebab lagi satu aku beli kat ayah aku. So ni adalah power bank. Okay, power bank. So ni jenama Remax. Dia jenama Remax. Harga dia murah gila kot. Aku beli ni 1+1. Beli ni harga dia dalam RM37 lebih kot, tak salah aku. Aku akan letak harga dekat sini ke. Aku akan letak harga So lagi satu aku dah guna sebenarnya. Saja aku nak tunjuk kat korang. Sekejap aku akan tunjuk kat korang. Tengok ni. Tada! So aku beli warna biru. Ini original. Aku beli dekat Produ Malaysia. So dia original Proda Malaysia. And dia original. Kalau korang tak percaya, dia QR code kat tepi ni. So korang boleh scan lah nak tahu dia original ke tak. And then kau tengok, cantik gila power bank. Cantik gila, like cantik. Okay, cantik gila, nampak tu. Dia punya tekstur macam senang korang nak pegang. Dia tak besar sangat. And dia punya bateri ni 10,000 mAh. Korang pegang tu selesa gila. Dia tak berapa besar. Dia kecil je. And memang aku perlukan sangat. Sebab sekarang aku memang tengah suka tengok drama. So kadang-kadang kita tengok drama kan nak baring kan. Tak payahlah charge jauh-jauh satu kan. So aku perlukan sangat benda ni. Tapi dia tak datang dengan apa-apa kabel. Dia cuma datang seketul ni Seketul ni. Tapi murah kot, RM37. Dalam Shopee tu memang banyak yang murah-murah. Tapi banyak yang tak tahan lama kan. Tapi yang ni aku dah guna. Belum dapat, memang terus ada full bateri kat tepi ni. Korang boleh tengok kat tepi ni, boleh tekan kat sini. Kat sini nampak dia menyala. Actually aku dah guna 2 kali. Tapi still ada 3 lampu yang menyala. 3 ke 2? Masih ada 2 lampu yang menyala. Dia ada 2 USB punya. And then ada type C. Ada type C and juga micro USB punya. Korang nampak tak? So macam best gila. Bateri dia sumpah aku cakap tahan lama. And aku tak charge pun lagi ni. Sebab dia bila datang tu memang dah ada 4, memang dah penuh bateri dalam ni. So aku rasa berbaloi gila. Kalau korang nak beli, aku akan letak link kat bawah. Okay, the next one adalah so ini aku beli dekat Mr. DIY. Beli 2 barang dekat Mr. DIY. So yup, jom kita buka sama-sama. Maklumat pembelian semula. Ni resip pembelian dia. Bagus. Weh, nampak tak dia secure dalam bubble wrap. Wow, ini bagus. Aku tengok sebenarnya dalam dekat Mr. DIY punya ni store tu kan, ramai orang cakap lama lah barang nak sampai semua tu kan. Actually tak adalah lama sangat. Dalam 2-3 hari macam tu sampailah. So aku rasa diorang dah baik ikut diorang punya apa, cara dia nak diorang dah baiki masa diorang untuk hantar barang semua tu. So the first item adalah board. Okay, aku ada beli board pemotong sayur ni sebab
dekat rumah aku punya kecil gila, macam kecil dia, macam besar separuh macam ni je, besar dia kecil ni je, macam kat sini untuk cukupkan postage. Sebab aku ada beli lagi satu barang yang aku betul-betul nak. So ni item pertama, last item daripada Mesti DIY. Weh, berabuk cap. Weh, berabuk gila. So aku beli ni untuk aku letak phone aku bila aku record. Aku ingatkan kaki dia besar-besar baik. Korang tengok tak? Macam nak buka ni. Oh, macam ni lah. Weh, berabuk. Weh, berabuk gila daripada kita ni. Berabuk gila. Serius kau nak tengok tak? Nampak tak? Kelabu berabuk. Oh my gosh. Weh, aku ingatkan dia besar. Weh, aku tak tahu nak cakap berbalik ke tak benda ni. Weh, korang, kalau korang pernah pakai yang benda ni kan, korang komen kat bawah, tahan lama tak? Weh, aku rasa macam kena tipu tu. Aku akan letak harga dekat sini mana-mana. Weh, aku ingat kaki dia besar. Dia datang ni juga, ni dengan ni. Lepas tu kan, dekat dia punya tapak kaki ni, dia macam lengket sikit. Oh my gosh. Yang ni okey, yang ni okey, yang ni lah. Dia macam melekit. Korang kalau pernah guna, korang komen kat bawah tahan lama ke tak. So, aku dah tukar dah. Okay, dia stable. And sebelum ni, kalau korang nampak video aku dia goyang-goyang tu, sebenarnya aku pakai yang ni. Dia macam yang korang kepit dekat meja. Lepas tu, korang letak phone kat sini. Macam tu. Aku guna ni lah sebelum ni. Sebab mula-mula aku beli benda ni untuk tengok drama macam tu. Tapi, tiba aku rasa macam nak buat video. So, aku still pakai benda ni. Benda ni murah, RM5 kot tak salah aku. Yang ni. And aku rasa okay. Aku mula-mula disappointed sikit. Tapi it's work well. I think it's okay. Apa korang rasa? Stable tak? Stable kan? Aku rasa okay. Tapi tak tahulah dia akan bertahan lama atau tak. So, let's get to the next parcel. Ni adalah parcel yang paling aku excited nak buka. Parcel yang paling besar. Dia ada 2 barang juga. Ada 3 kedai tadi kan. So ada 6 barang lah. Ni aku excited bila nak buka. Sebab ada barang aku. Ni satu. Ni 2. So aku buka yang besar ni dulu. Ni barang mak aku semua. Tapi aku buka je lah. Bagus gila weh. Tebal gila, nampak tak? Tebal gila dia balut. Tada! Ini yang macam blender tangan tu. Ni kan, nampak tak? Yang ni yang korang tarik. Sekejap aku buka. Korang boleh kisah macam-macam benda. Nampak tak tu? Korang kisah banyak gila benda kat dalam ni. Memang berfunction sangat. So memang aku dah ada satu. Tu kecil. Sebab aku cakap Ngah boleh tak tolong beli yang besar sikit. So aku pun belilah. So this is wow. Aku rasa warna dia cantik kot. Dia ada kat sini. Ada warna biru, pink and hijau. So aku ambil warna green. Sebab mak aku cakap beli warna green macam cantik je. Tajam ni baik. Korang kena hati-hati lah selalu. Macam ni. So macam ni. Ni bekas tu besar juga. Mak aku selalu guna ni untuk blender sambal. And sambil menyelam minum air. Sebab kau boleh exercise sekali dengan benda. Apa tak? 1, 2, 3.
Korang nampak tak? So korang tarik je tali ni, dan korang akan terkisar. Oh, kali ni yang ni dia jenis macam lembut sikit daripada yang mak aku beli sebelum ni. Tapi aku tak tahulah boleh tahan lama ke tak. Tapi cantik. Dia keras. Yang mak aku beli baru ni aku rasa dia macam lembut sikit. Dia punya ni tak tebal sangat. Wah. Oh, dia boleh cabut sekali dia punya ni. Macam ni. So korang boleh lah basuh betul-betul. Tak adalah macam comot-comot. Weh, ni okey, berfungsi. Yang ni puas hati. Wah. Ini bagus. Kicap. Ini bagus gila. Korang boleh beli yang ni. Aku recommend sangat korang beli benda ni. Okay. The next item. So, yang ni aku excited sangat-sangat. Sebab benda ni memang aku nak dah lama. Aku memang nak beli. Tapi macam kebanyakan kedai mahal tau benda ni. Nak tahu apa benda tu. Sekejap, aku akan tunjuk kat korang ya. Sabar ya. Tapi aku suka tu kedai ni. Dia memang berlapis-lapis betul dia punya bubble wrap ni. Macam bagus gila. Wah. Excited je ni. Ni adalah termos. Tapi apa yang buatkan aku excited sangat adalah design dia. Aku akan tunjuk korang gambar kat sini ke design yang ada dekat sini. Okay. Oh my gosh. Penutup je pun aku dah suka. Ni korang nampak tak? Wih, cantik. Wih, cantik gila. Wih, korang nampak ni? Dia tulis, I am a slow worker, but I never walk backward. Wow. Wih, cantik gila. Wih, cantik gila. Serius cantik gila. Tekstur dia macam matte. Tekstur dia matte. Lepas tu lukisan. Wih, memang sama sebiji macam gambar yang ada dekat situ. Wih, cantik. Kau tengok penutup dia pun cantik. Wih, ni cantik gila. Lepas tu kat tepi ni dia ada tulisan. I love my warm winter. Weh, cantik gila kot. Cantik gila. Ni ada gambar macam ikan paus. Lepas tu, weh, cantik. Weh, cantik sangat. Aku sebenarnya nak beli banyak gila. Macam banyak design yang untuk botol ni. Tapi aku rasa aku patut berjimat cermat. So aku beli satu je. Cantik. Wah. Weh, korang nampak tak? Ni penutup dia. Korang nampak tak? Sini ha. And then kat dalam ni nampak tak? Weh, dia ada untuk tapis ni. Wow. This is nice. Nice gila. Weh, ini 500 ml punya tak silap aku. Dia tulis. So dalam dia macam ni. Bagi aku banyak lah juga air kau boleh letak dalam ni. This is so nice. So aku harap korang beli benda ni. Selagi ada dekat stok dia. Aku rasa berbaloi gila beli ni. Harga dia tak lebih RM20. Serius aku cakap. Berbaloi sangat-sangat. Aku recommend gila korang beli benda ni. Comel gila. Aku jatuh cinta.
That's all for today's video. Aku harap korang suka video ni. And aku minta maaf sebab aku tak make up. So muka aku agak, sebab muka aku tengah sensitif, so aku tak boleh make up sekarang. Sebelum ni aku ada make up sikit. So faham-faham dah kan. And aku suka gila barang-barang yang aku dapat hari ni. And kalau aku ada masa lagi lepas ni, and kalau aku ada duit untuk aku beli barang-barang keperluan aku akan buat unboxing lagi. And aku sangat-sangat suka termos ni and power bank ni. Aku harap korang suka video unboxing ni. And don't forget to share, like, comment and subscribe. Thank you so much. Bye.